Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak review sebuah jam. Jadi kelebihan jam ni yang saya nak review ni, dia boleh tunjuk arah kiblat. So kalau kita pakai jam tu, tak ada isu sangat lah kalau kita pergi ke tempat baru ke, contoh macam kita sewa hotel ke, ataupun kita pergi kat satu tempat lah kita just guna jam untuk tengok arah kiblat kalau kita nak semayang. Okey, jadi jom kita tengok jam apa yang saya maksudkan. Kotak dia macam ni, dia ada tulis Buruj, nampak? Okey, sini tulis prayer times automatic qibla www.buruj.my. Okey, dia tulis kat depan ni. Kotak dia panjang macam ni lepas tu ada texture macam ni, nampak tak texture? Texture. Lepas tu tak ada apalah bahagian belakang ni. Jadi untuk buka kita just tolak macam ni. Okey, tolak macam ni. So apa yang kau dapat first ni, dia punya warranty card Dia warranty setahun. Okey, warranty setahun. Kat sini saya beli 2 Januari hari tu. Dia ada tulis lah, jadi 2 Januari 2027 habislah warranty dia. Seterusnya dalam ni ada jam. Okey, tu dia. Dia punya kotak pun kelas Kalau korang tengok live memang yang macam mahal punya lah, premium Okey. So jam dia macam ni. Simple saja, tak besar tak kecil, sesuai lah dengan tangan saya. Okey, saya tunjukkan bila saya pasang dekat tangan saya ni. Okey. Nampak tak? Dia tak besar tak kecil Okey, saya akan pasang saya punya jam Garmin ni. Okey, yang ni nanti saya akan buat review So tengok kita pasang. Okey, nampak? Garmin ni besar sikit lah. Okey, ni dia sedang-sedang dia tak besar tak kecil. Cuma beza ni Garmin ni dia kena cas bateri tahan dalam 2 minggu macam tu. Yang ni tak perlu cas. Kalau bateri habis just tukar. Yang best ni dia ada juga indikator bateri So kalau indikator tu dah macam nak habis, korang standby lah untuk tukar. Kita tahulah bila nak tukar kan. Alright. Okey, saya buka dulu. Jadi kita tengok kat sini saya akan ulas tentang dia punya build quality. Build quality memang bagi saya mantap memang high quality. Dia punya strap ni, dia punya tali jam ni dibuat pada getah silikon. Memang best lah getah silikon ni dia tahan. Warna hitam, lepas tu ada texture macam ni. Nampak ada texture kan? Ada texture. Lepas tu hujung ni dia ada gambar bulan sabit. Dia punya logo Buruj ni lah maksud dia. Okey, dia punya sini buckle buat pada plastik, ABS tak silap. Plastik tahan lah tahan panah, tahan haba apa semua. Lepas tu ada ni lah tulisan Buruj. Nampak tak? Tulisan Buruj. Okey, dia punya case housing diperbuat pada plastik juga, matte plastik Okey, dia punya tulisan nampak macam tu. Okey. Okeylah, smart bagi saya memang smart. Dia digital, bukannya analog. Okey, bahagian belakang dia ada ni lah engrave, dia ada tulis back prayer compass water resistant stainless steel. Okey, dia tulis Buruj, ada logo bulan sabit, Buruj iQibla BW105 ke I05 kot, tak nampak. Okey, tu apa yang tertulis dekat belakang ni. Dia basic, simple kalau kau nak tukar bateri, just buka 4 skru kecil ni, tukarlah bateri. Jadi kat sini kau lihat ada macam kompas punya indikator NE, SE, SW, NW. Kalau kita lihat dekat depan ni, paparan ni, dia ada tarikh, dia pun nak march. Lepas tu ada masa, pukul 10 3 minit, ada saat, AM dan PM ada tulis kat tepi ni. Yang sekarang ni A lah. Lepas tu bawah ni ada waktu solat
Okey, yang ni 1.19 ni adalah waktu Zohor Melaka. Kita nampak ada gambar macam masjid dekat sini. Okey, dekat sini ada 3 button. Okey, kita tekan button yang pertama ni. Okey, Thursday, hari 7 Syawal. Nampak? Okey, ni adalah tarikh dalam bulan Islam lah. Okey, kemudian kita tekan sekali lagi. Tu Zuhur. Ada 3 jam 15 minit lagi. Tu maksud dia. Nampak? Tu Zuhur time. Okey, lepas tu kita tekan lagi. Ni adalah waktu-waktu solat. Zuhur 1.19 minit. Asar 4.19 minit. Maghrib 7.22 minit. Isyak 8.31 minit. Fajar 6.5 minit. Okey, lepas ada syuruk sini. Syuruk ni matahari dah naik lah 7.13. Ni arah kiblat. Okey, kiblat di statik ni tu kan. Jadi kalau korang nak tengok arah kiblat, korang just tekan ni, yang tengah ni. Tekan lama-lama. Nanti dia akan indikator macam tu. Okey, lepas tu dia akan putar-putar macam tu, dia akan tunjukkan arah kiblat. Okey, nampak? Jadi korang just pusing lah jam ni. Rotate, nampak dia suruh rotate. Nampak dia tulis rotate. Nanti indikator tu akan full barulah dia akan tunjukkan arah kiblat. Nampak tu. Jadi arah kiblat ke sana. Tekan lagi yang ni. Ni kompas lah. Okey. Tekan lagi calibrate. Ini kalau kita nak calibrate lah. Jadi kalau kita nak calibrate, kita tekan ni. Kita tekan lama. Dia suruh rotate, nampak? Jadi kita kena rotate lah. Untuk calibrate. Untuk jam tu. Okey, nampak arah kiblat dekat sini lah. Okey, dah calibrate. Kita tekan yang tengah ni. So dah kiblat dah sudah. Kita tekan ni pula set time. Untuk set time and date. Itu kalau kita nak set lah. Kita tekan ni lama-lama Tekan ni lama-lama. Nampak jam ni akan berkelip-kelip. Lepas tu dia atas tu tulis AM lah. Kita tekan bawah up and down ni lah untuk kita set jam. Okey, waktu jam. Sekarang pukul 10 kan. Okey, saya tak perlu nak set kan. Lepas tu tekan balik yang ni. Button yang kedua ni. Ni minit. Okey. Korang just up and down lah untuk pilih minit yang sesuai. And then tekan ni. Second pun kita boleh set juga. Okey, ni biasalah. Macam jam-jam lain pun memang ada lah function ni kan. Tak perlulah saya nak ajar panjang lebar. Tapi sekurang-kurangnya korang tahulah mana cara untuk kita set waktu. Okey, kemudian tekan ni. Ni tarikh. Okey, 26 bulan 3 2026. Ni tahun. Tekan sekali. Ni bulan. Ni hari Thursday 26. Okey. Okey, lepas tu tekan lagi ni. City select. Nampak? Kita boleh pilih bandar. Ni language. Bahasa. Boleh set bahasa lah. Saya set bahasa Inggeris. Kita tekan sekali lagi kalender. Time display. Azan display. Takwim display. Azan, safety, DST select, alarm off, kita boleh on kan kalau kita nak on. Stopwatch pun ada. Kita boleh set volume. Sekarang ni saya off. Kalau kita off, kita dapat jimat bateri lah. Kita boleh tulis nama kita. Moon age. Ni bulan Islam lah Okey, ni apa ni? Ini bahasa Arab ni saya pun tak tahu pastilah. Bahasa Jawi. Shortcut. Ni shortcut. Set shortcut. Ni yang saya cakap tadi, indikator bateri. Sekarang ni dia full lah. Masih full lagi. Okey. Tekan sekali. Dah pergi balik. Paparan masa, tarikh dan juga waktu Zuhur. Maksudnya semayang yang paling dekat dengan kita adalah waktu Zuhur lah. Sekarang kan pukul 10 pagi kan. So waktu Zuhur lah. Nanti kalau lepas waktu Zuhur pula, dia akan paparkan waktu
asar. Okey, jadi simple Okey, kalau kita tekan ni, nampak. Ni adalah negara yang kita duduk lah. Macam sekarang kat Malaysia, kita pilih Malaysia. Kita boleh pilih negara lain Tekan up and down je. Contoh korang pergi Mauritania, Mauritania. Jadi korang pilih lah Mauritania. Tengok negara Mexico banyak lagi Jadi nanti dia akan set waktu solat dan juga kiblat ketika korang berada di Mexico lah. Okey, jadi saya ada di Malaysia. Tekan ni, nampak Malaysia dia akan pergi pula kepada negeri-negeri ataupun bandar-bandar. Macam ni Arau apa semua kan. Tak perlu, saya just ini Melaka. Okey, Melaka, saya pilih Melaka. Tekan yang tengah ni jadi set lah. Ni waktu Melaka lah. Okey, jadi kat bawah ni pula, jom kita tengok. Ni mungkin lampu kot. Waktu malam kita nampak lampu tu, tapi sekarang terang memang tak nampak lah. Okey, jadi simple Yang penting sekali jam ni perlu ada waktu solat dan juga arah kiblat tempat yang kita pergi. Simple Okey guys, jadi itu sajalah tentang jam ni. Simple, saya tak perlu nak terangkan lebih detail sebab matlamat utama kita pakai jam pun untuk kita tengok masa, tarikh dan juga macam saya cakap tadi, untuk tengok waktu solat di satu tempat dan juga arah kiblat. Okey guys, jadi itu saja review tentang jam Buruj ni. So kalau korang berminat, saya ada sediakan link dekat description dan juga dekat video ni lah. Korang boleh beli kat situ. Harga pun tak mahal mana pun, dalam 100 lebih je. Kalau kena pula ada waktu promosi kan, memang murah lah. Dan saya suka sebab kita tak perlu cas, kita tak perlu cas. Lepas tu dia simple, ringan. Dia tak berat, dia bukan buat pada besi, stainless steel ke apa. Dan dia punya function tu lah yang memang saya cari. Jam yang ada function, iaitu boleh tunjukkan arah kiblat dan juga ada waktu-waktu sembahyang. Walaupun kita ada smartphone, kita boleh check kan, kita boleh guna juga smartphone, tapi ini lebih convenient lah. Maksudnya kau just tunjuk, buka, tengok arah kiblat, dah senang, tak perlu nak buka handphone, betul tak? Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.